Jangan tertipu dengan harga emas yang dipaparkan sahaja tuan-tuan. Ramai orang beli tengok harga sahaja. Oh, berapa harga satu keping ni? Harganya sekitar RM36 sahaja. Berapa berat? 0.002 gram. Nak dapatkan 1 gram tuan-tuan, kena beli item 0.002 gram tadi sebanyak 500 gram. 500 pieces. 500 didarab dengan 36, maka tuan-tuan perlu bayar dengan RM18,000 untuk dapatkan 1 gram emas. Jadi tuan-tuan, untuk kita beli emas, jangan tengok harga per item tadi, tetapi tengok harga per gram. Kalau 1 gram RM18,000, ini terlalu mahal tuan-tuan. Seolah-olah tuan-tuan kena scam lah. Tengok perbandingan dengan mana-mana syarikat emas tuan-tuan, tengok per gram tuan-tuan. Dengan Public Gold, di apps Public Gold tuan-tuan, harga per gram diupdate setiap masa. Tuan-tuan boleh tengok berapa harga semasa. 670, 675, 680. Bergantung kepada harga semasa tuan-tuan. Itu lebih selamat untuk tuan-tuan kira, untuk tuan-tuan buat perbandingan. Jadi tuan-tuan, boleh kasih penat emas, buat perbandingan ikut gram. Jangan ikut harga per item. Supaya tuan-tuan selamat, supaya tuan-tuan beli emas yang betul tuan-tuan, supaya tuan-tuan tak rugi dengan emas. Sebab tu tuan-tuan, mentor selalu bagi tahu bukan emas yang buat kita kaya, tetapi ilmu berkaitan dengan emas itulah membuatkan kita kaya. Nak saya bantu tuan-tuan mulakan simpan emas bersama dengan Public Gold, boleh DM saya akan bantu guide sebaiknya.